Daripada sudut plot, daripada sudut karakter arc, aku boleh cakap this is one of the best from local movie. So filem Celot ni dia mengisahkan tentang seorang anggota polis bernama Hakim yang ditugaskan dalam satu pasukan unit khas, dan Hakim ni dia ada masalah keluarga lah. Keluarga dia aku boleh cakap agak berantakan lah. Dia dah berpisah dengan isteri dia, tapi dia ada seorang anak perempuan yang masih kecil lagi. Hakim ni cuba nak impress anak dia, tapi dia ada masalah keuangan. Masa ada satu insiden lah, satu kes yang dia terlibat, dan sejak daripada tu dia terpaksa join sindiket jenayah ni. Dia jadi informer untuk kumpulan sindiket jenayah yang diketuai oleh Datuk Bakri yang dilakukan oleh Shahrizi Sam. Bermula daripada situlah sebenarnya Hakim ni, bila dah terlibat dengan kumpulan jenayah ni, dia bukan setakat mempertaruhkan nyawa dia, tapi juga dia mempertaruhkan nyawa orang sekeliling dia, terutamanya orang yang dia paling sayang. So filem Celot, filem terbaru daripada pengarah Adrian Tay yang turut dilakonkan oleh ada Syukri Yahya, ada Beto Kushairi, ada Shahrizi Sam, ada Nadine Nasar, ada Elisha Amin, ada Azharani. Filem yang aku sendiri pun tak sangka boleh jadi sebaik ni. Sebab sebelum aku masuk panggung tonton filem Celot ni, aku rasa aku tak tengok trailer dia. So aku tak tahu cerita ni pasal apa, tapi aku tahu ada Beto Kushairi, ada Shahrizi Sam, ada Syukri Yahya. Dan aku sendiri masa nak masuk tengok wayang cerita ni, aku tak study langsung pasal cerita ni, aku tak tahu sinopsis dia apa, dan aku tak ambil tahu langsung maksud Celot tu. Dan lepas aku tonton, aku sebenarnya agak impress dengan cerita ni. Dia ada plot yang bagi aku sangat kompleks untuk filem daripada Adrian Tay, sebab aku dah tonton banyak filem-filem Adrian Tay, tapi bagi aku this is one of the best daripada Adrian Tay. Daripada sudut plot yang menarik, lepas tu aku suka karakter arc, especially karakter siapa ni, Syukri Yahya. Wow, aku suka gila. Lepas tu Beto Kushairi pun menarik watak dia dalam cerita ni. Aku suka ada effort untuk long takes. Aku tak sure, aku pun tak adalah check berapa minit, tapi aku rasa lebih daripada 3 minit macam tu, mungkin 4 minit. Dan scene long takes tu pun aku rasa agak kompleks juga sebab dia part action, dan aku agak kagum juga sebenarnya. Lepas aku tengok cerita ni, aku cakap wah, not bad tu cerita ni. Daripada sudut plot, daripada sudut karakter arc, aku boleh cakap this is one of the best from local movie. So Celot dekat program bermula 27 Ogos 2026. Korang kena tonton filem ni. Kalau korang nak cari filem lokal yang baik, mantap, korang try tengok filem Celot ni. Barisan pelakon mantap, semua yang korang nak mungkin ada dalam filem Celot ni. Dan macam biasa, rating aku untuk filem ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. Aku nak tanya dengan korang, adakah korang akan pergi tonton filem Celot 27 Ogos 2026? Cuba komen kat bawah. Nyaman.